Saya sebenarnya lah bila sampai ke tanah Arab tu, saya sebenarnya waktu tu pun Alif Bata pun belum tahu lagi. Macam mana Ustaz boleh sampai ke tahap boleh bercakap Arab ni, sedangkan kami daripada awalnya belajar Alif Bata sampai sekarang masih Alif Bata. Masya Allah. Alhamdulillah, kalau ikutkanlah apa yang berlaku, saya sebenarnya lah bila sampai ke tanah Arab tu, saya sebenarnya waktu tu pun Alif Bata pun belum tahu lagi. Betul. Jujur saya kata. Tapi dah dapat tawaran? Dah dapat tawaran ke Lebanon? Ya, betul. Masya Allah. Okey. Dia dapat tawaran tu, dia sebenarnya macam ini. Dia punya syaratnya kena hafal satu kitab kecil. Okey. Dalam bahasa Arab. Okey, faham. Jadi Ustaz, saya Ustaz tak reti. Saya tak reti bahasa Arab. Jadi saya tanya orang, ini baca macam mana? Bila orang tu baca, saya cuba untuk ingat, saya hafal lah. Tapi satu kitab tu saya ingat lah. Saya memang tak hafal sepenuhnya lah. Saya sempat hafal dalam, mungkin tak sampai separuh, 40%, 30% maybe. Kitab apa tu Ustaz? Saya nak catat sini. Mukhtasar. Saya nak mula hafal. Satu mukhtasar, satu kitab pendek je. Mukhtasar. Okey, itu berkenaan dengan apa? Dia ada berkenaan dengan akidah, fiqh dan juga sikit tentang tasawuf. Faham. Dalam tak banyak lah, lebih kurang. Ya, betul. Lebih kurang 70 page mungkin. 70 hingga 80 page. Baik. Jadi saya sempatlah hafal, alhamdulillah waktu itu pada lebih kurang 30%, 40% lah.